Alright, kalau kita ada masalah macam ni, track kita boleh layer PCB yang kita nak design ni satu layer je. Jadi bila terlampau banyak sangat komponen, kita mungkin menghadapi masalah ni lah. Maksudnya kita tak jumpa laluan untuk pergi ke komponen ataupun pergi kepada point yang kita nak. So disebabkan satu layer, kita tak ada option lah, melainkan kita guna jumper. So bila kita nak guna jumper, kita boleh guna kaedah ni lah untuk letakkan jumper dalam design Proteus kita. So mula-mula kita buka dulu litar kita kat Proteus yang ada masalah tu. So kita pun nampak lah ada connection kat sini yang tak lepas, sebab ada satu track melintang kat tengah-tengah dia. So mula-mula sekali kita letakkan dua pad, dua pad yang ada lubang untuk menghubungkan kita punya track nanti. So kita ambil ni round through hole pad mode, pilih yang standard lah, standard C8040 ni. Klik, lepas tu letak 2 biji di sebelah kiri dan kanan track yang menghalang kita tu. So kedudukan dia depend lah pada keadaan kita punya PCB design kita tu. So saya letak satu sini, lepas tu satu letak kat sini. So bila dah ada dua ni, so dua ni akan jadi penyambung nanti di antara dua track yang tak dapat kita nak connect secara biasa tu. So lepas tu kita ambil track mode, pilih size yang sesuai. Saya ambil T40, lepas tu pilih bottom copper, sebab kita punya satu layer bottom copper lah. So klik dekat kita punya track yang kita nak sambung, klik satu permulaan, lepas tu pergi dekat pad hole yang kita dah ada letak tadi. So klik satu, lepas klik kat dia punya lubang tu, right click untuk lepas. Tu pergi pula kat seberang sana yang kita nak sambung tu, klik satu, klik kiri, lepas tu klik dekat pad hole ni, klik kiri, lepas tu untuk lepas right click. Kiri untuk klik, kanan untuk release. So kita dah ada dua track ni. So sekarang kita akan nak sambungkan. Untuk sambungkan dia, kita pergi dekat track mode juga, pilih size yang sesuai T40, lepas tu pilih copper, top copper pula, pilih top copper. Pilih top copper, lepas tu klik sini dekat pad hole yang pertama, pergi kepada pad hole yang kedua kat seberang sana. Klik untuk mula, klik kiri untuk mula, klik kiri untuk pilih lokasi pad hole, lepas tu kanan untuk release. So dah ada dah. So kat sini kita akan ada bottom, top, bottom. So top ni yang kita akan solder wire jumper nanti. Kita strip wire, lepas tu kita masuk kat lubang kiri satu, lubang kanan satu, lepas tu kita solderkan. So dia akan connected lah. Alright. So saya tunjukkan contoh satu lagi. Benda tu tak semestinya kena selari. Kita boleh juga pada lokasi yang berlainan. Contohnya ambil pad hole, letak satu sini, satu lagi bawah ni contoh. Dan ambil track mode, pilih bottom copper sini bawah ni, pilih connect. Kiri untuk pilih, klik kanan untuk release. Lepas tu ini pula kiri untuk mula, pilih lokasi dia, kiri untuk pilih, klik kanan, right click untuk release. So bila dah ada dua track yang ni, yang kita nak sambung ni, pergi dekat track mode, pilih top copper, lepas tu kita connectkan. Ikutlah macam mana. Kalau jumper tu nak macam ni pun boleh. Nanti wire tu akan bersilang macam ni ya. Klik kiri, kanan untuk release. So merah ni akan jadi kita punya wire jumper nanti ya. So dia akan macam ni lah bentuk menyengit ni. Satu lagi, biasa pad hole C8040 ataupun apa-apalah size yang sesuai. Satu, mungkin kita nak wire jumper kita panjang sikit. Dua. Track mode T40, bottom copper. Pilih lokasi, klik kiri, klik kanan untuk release. Lokasi yang kedua, klik sini, klik kiri untuk place kita punya track, klik kanan untuk release. Lepas tu dua ni untuk sambungkan dia, track mode T40, top copper. Lepas tu klik sini, sampaikan lokasi kita. So ini akan jadi
wire jumper nanti. Okey. Alright, siap. So tu cara untuk kita letakkan wire jumper. Jangan pendek sangat. Kalau pendek sangat nanti susah pula kita nak potong ataupun strip wire tu. Tak panjang sangat, tak pendek sangat, sesuai lah dengan kita punya keadaan. Kita boleh tahulah berapa jarak dia ni. Nak tahu jarak dia ni, ambil ukur ni lah. Ukuran ni, dimension mode ni, kita agak-agak sini, klik kiri, klik kiri. Dia lebih kurang 8mm. So 8mm tu pendek tu, nak strip tu. Sepatutnya kita panjangkan lagi sikit. Kita ni padam, tepikan dulu nilai ni. Ambil track mode ni, boleh tak ejah. Kita panjangkan lagi sikit. Kita tengok berapa panjang ni. 16 ataupun 17mm ataupun 1.7 cm. Masih pendek lagi lah, tapi okey lah, logik lah untuk kita potong kan, pendek macam tu. Okay. So lagi panjang, lagi mudah untuk kita nak strip wire. Pendek sangat kan, payah pula. Tapi kalau nak panjang pun tengok keadaan juga. Contoh macam ni, panjang ni berapa ni, tengok. 23 dalam 2 cm. Okey, dalam 2 cm. Okey, dalam 2 cm. Okey lah, senang lah untuk potong. So itu cara dia untuk kita letak wire jumper. Terima kasih.